Assalamualaikum, saya Amli Matisha dari SSK Sungai. Hari ini ada majlis kata Al-Quran. Jom tengok cikgu-cikgu baca Al-Quran. Assalamualaikum Saza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saza, apa khabar? Alhamdulillah bil khair. Apakah harapan Saza tentang program Khatam Al-Quran hari ini? Okey ya, sebenarnya Ustazah pertamanya mengucapkan syukur alhamdulillah summa alhamdulillah atas program penutupan Ihya Ramadan dan Majlis Khatam Al-Quran bagi sesi 2025 pada tahun ini yang julung kalinya kita adakan satu kelainan lah pada tahun ini. Jadi pertamanya Ustazah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Guru Besar, pihak pentadbir, seluruh warga, guru dan staf Sekolah Kebangsaan Sungai khususnya yang sangat banyak membantu menjayakan program ini daripada awal Ramadan sehinggalah ke kemuncak pada hari ini ya. Jadi terlalu banyak program yang kita adakan pada Ramadan tahun ini ya, termasuklah tadarus Al-Quran, hafazan, penulisan khat, da'i cilik, mewarna, cerita kisah-kisah Nabi, tadarus Al-Quran. Dan di kalangan guru juga kita tak lupa ada talaki musyafahah untuk surah Al-Fatihah. Jadi Ustazah merasakan program tahun ini berjalan sangat lancar. Jadi harapan Ustazah moga apa yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini mendapat keberkatan daripada Allah Ta'ala dan juga diterima amalan kita khususnya dalam bulan Ramadan dan kita dapat praktikkan di bulan-bulan seterusnya insya-Allah. Moga Ramadan kali ini mendidik jiwa kita dan juga semua untuk lebih memberi, menguatkan ibadah kita khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustazah selaku Ketua Panitia Pendidikan Islam mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh warga Sekolah Kebangsaan Sungai dan memohon jutaan kemaafan jika sekiranya ada kekurangan, kekhilafan daripada pihak kami. Jadi Ustazah akhiri dengan taqabbalallahu minni wa minna minkum. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terima kasih Azza.